Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan melakukan simulasi bacaan talqin kepada si mati. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil maut wal fana. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhana man qaddara al ajal wa kataba al maut ala jami'il baraya. La ilaha illallah nastaghfirullah. Nas'alullah lahu rawha war raha. Al-maghfirata wa ridwan wal jannata wan najata minan nar. Maha suci Tuhan yang engkau bersifat dengan baka dan kidam. Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian yang bernyawa. Maha suci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang bahagia dan siapa yang celaka. Maha suci Tuhan yang menjadikan lubang kubur sebesar pengajaran sebagai iktibar kepada orang yang lalai, sebagai amalan besar kepada orang yang masih hidup. Ingatlah bahawa sekalian makhluk Allah akan binasa. Yang maha kekal adalah zat Allah Ta'ala yang maha esa. Ialah Tuhan yang maha agung berkuasa menghukum dan menentukan. Manakala kita sekalian yang akan kembali menghadap berbicara ke hadirat Allah Ta'ala. Daripada tanah kamu telah dijadikan, ke dalam tanah dikembalikan, dari dalam tanah pula kamu dikeluarkan. Wahai fulan bin fulan, wahai hamba Allah, anak daripada hamba Allah, semoga Allah merahmati kamu. Dunia ini telah pergi meninggalkan kamu, dan kamu pula telah meninggalkan segala perhiasan, kemewahan dan kesenangan dunia. Sekarang kamu berada di alam barzah menuju masuk ke negeri akhirat. Oleh yang demikian, janganlah kamu lupa ikatan janji taat setiamu yang telah kamu ikrarkan semasa kamu meninggalkan kami sewaktu menuju ke alam akhirat, iaitu pengakuan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Apabila datang kepadamu dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, yang mana kedua-duanya itu sebagai wakil daripada Allah untuk menyoal kamu dan orang-orang lain yang mati seumpama kamu, maka janganlah kamu menjadi terkejut, merasa gerun dan gentar kerana kedua-duanya itu adalah makhluk Allah jua, sama seperti kamu. Apabila tiba kedua-dua malaikat itu dan bertanya kepadamu, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa Nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Man imamuka, siapa imammu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Apa keyakinanmu semasa kamu mati? Maka jawablah, Allah Tuhanku. Apabila kedua-dua malaikat itu bertanya lagi, maka jawablah, Allah Tuhanku. Dan apabila kedua-dua malaikat itu bertanya lagi untuk kali yang ketiga, iaitu pertanyaan akhir yang menentukan kebaikan, maka jawablah dengan lancar, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran imamku, Kaabah kiblatku, dan orang-orang Islam seluruhnya adalah saudaraku. Aku telah hidup dan telah pun mati, tetapi aku tetap dengan pengakuan tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya ialah utusan Allah. Ya Abdullah, ya ibni amatillah, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya min syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna al-jannata haqq wan nara haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammadin nabiyya wa bil Qur'an imama bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Wahai fulan bin fulan, tetapkanlah hatimu. Inilah dia suatu dugaan yang paling besar. Ingatlah bahawa kamu sekarang sedang tinggal di dalam alam barzah, sehingga sampai satu masa kelak kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di padang mahsyar. Insaflah wahai fulan bin fulan, bahawasanya mati ini adalah benar. Soalan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur ini adalah benar. Bangun dari kubur kemudian kita dihidupkan semula adalah benar. Berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar adalah benar. Dihisab dan dikira segala amalan kamu adalah benar.
minum di kolam air Nabi adalah benar, ada syurga dan neraka adalah benar, bahawasanya hari kiamat tetap akan adanya. Begitu juga Tuhan yang Maha Berkuasa akan membangkitkan semula orang-orang yang di dalam kubur. Allahumma thabbithu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah waftah lahu abwaab as-sama' wa fassih lahu fi qabrih waj'al al-arda an janbih waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah warzuqhu ladzatan nazari ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Semoga Allah menetapkan kamu dengan perkataan yang tetap. Semoga Allah menetapkan kamu dengan perkataan yang tetap. Semoga Allah menetapkan kamu dengan perkataan yang tetap. Ditetapkan oleh Allah akan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, iaitu kalimah tauhid di dunia maupun di akhirat. Dan selamat tinggal kamu di sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah memberi kesejahteraan kepadamu. Tuhan juga yang menetapkan hati kamu. Kami sekalian berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjinakkan hati kamu yang liar. Dan Allah menaruh belas kasihan kepada kamu. Berdagang seorang diri di dalam kubur ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberi keampunan dan memaafkan kesalahan kamu serta menerima segala amal kebajikan kamu. Ya Allah ya Tuhan, kami merayu dan bermohon kepadamu supaya tidak disiksa mayat ini dengan kemegahan penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Justru itu, sekalian yang hadir, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah agar dengan limpah kurnianya Allah memberikan keampunan, kebaikan dan rahmat kepada almarhumah ini. Semoga Allah menempatkannya dalam kalangan hamba-hambanya yang beruntung dan berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salamahu ilaikal ashha min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraka man kana yuhibbu qurbah wa kharaja min sa'ati dunya wal hayati ila zulmi qabri wa dhiki wa nazala bika wa anta khairu manzulin bih in aqabathu fa bi dhanbi wa in afawta anhu fa anta ahlul af anta waniyyun anta adabih wa huwa faqirun ila rahmatik. Allahumma shkur hasanatah waghfir sayyi'atah wa'idhu min adzabil qabr wajma' lahu birahmatika al-amn man azabik wakfihi kulla hawlin dunal jannah. Allahumma khulufhu fi tarikatih fil ghabirin warfa'hu fil illiyin wa'adu alayhim bifadli rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.